Why I kurus is because of I kerja. I kerja bukan sebab I nak kerja, tapi dia kata buatlah comeback. Padahal baru setahun, anak baru setahun 4 bulan. And it's heavy for me as a first mother, and that is my firstborn, untuk tinggalkan anak every day. So takkanlah hari-hari anak kena tinggal anak dekat rumah mama. Mama pun dah berumur, mesti ada penat juga. Kita yang muda ni pun penat, apatah lagi kita tinggal kat mak kita 100%. Mak kita bukan orang gaji. Bukan. Dia dah besarkan kita orang 7 adik-beradik, and now dia kena jaga cucu pula. Tak. So I sendiri cari helper sampai dapat untuk tolong mama dan Hukaira. Itu je. Okay, itu je yang I post tu. Nothing more, nothing less. And what gonna happen next is saya letak takdir. Okay.